Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel yang tak seberapa ni, iaitu channel Toku Malaysia. Okey, madangkan channel ni pun dah berhabuk dan dah lama juga saya tak buat video. Jadi hari ni kita comeback. Kita comeback apa guys? Kita comeback buat video berkaitan dengan unboxing dan juga review figure lah. So untuk video kali ni, macam yang korang tengok dekat thumbnail dan juga title ataupun tajuk video, saya nak review ini dia, Blockist Ultraman Noah Legend Edition yang mana memang besar gila kotak ni guys. Korang tengok kotak dia, ini besar macam apa saya pun tak tahu nak kata. Macam besar rak dah ni. Okay, rak kasut. Memang besar gila guys. Korang tengok saya kalau satu jengkal saya ni, nampak? Satu, dua, dua jengkal lah. Dua jengkal lebih sikit. Korang bayangkan kotak dia sebesar tu guys. Dah macam hantar peti sejuk. Saya pun tak sangka lah besar macam ni. Saya ingatkan kotak dia kecil je guys. Rupanya besar gedabak. Jadi saya memang sangat terkejut lah bila dapat figure ni, yang mana saya memang tak expect kotak dia besar macam ni lah. Tapi dah lah guys, saya pun malas nak cerita kotak dia. So hari ni saya excited sebabnya saya nak review dan saya nak pasang sendiri. Ini dia Blockist Ultraman Noah Kalau siapa-siapa yang tahu ataupun yang dah tengok dekat saya punya community sebelum ni, community post, saya ada suruh korang vote kan, sama ada untuk beli Ultraman yang kuat tidur ni ataupun Ultraman 3, dan juga tiba-tiba ada Blockist GVS yang volume kedua. Jadi saya tengok ramai yang undi untuk saya beli Ultraman tidur ni ataupun Ultraman atuk yang kerja dia tidur je, datang pun random. Okay, so saya review lah untuk korang dan saya belilah untuk korang Ultraman Noah Dan sejujurnya memang figure ni saya nak beli guys. Okay, memang saya target lah untuk beli figure ni sebabnya saya memang suka Ultraman Noah. So Alhamdulillah sekarang baru dapat beli. Sebabnya yelah, kita nak beli figure ni kena tengok duit juga guys. Sebabnya kita beli figure bukan pakai daun, bukan pakai kain, bukan pakai kertas. Duit memang kertas, tapi bukan kertas kosong guys. Bukan kertas A4, kertas duit. So itulah, lambat sikit saya beli. Saya pun dah tahu ramai yang dah review, dan saya pun rasa korang dah tengok ramai YouTuber yang review. So saya nak ucapkan terima kasih kalau masih ada lagi yang nak tengok, okay, yang versi saya lah yang saya review dekat channel ni. Walaupun korang dah tengok beribu orang review pasal figure ni, tapi saya sangat-sangat berterima kasih kepada korang yang masih stay tune dan tertunggu-tunggu saya punya review lah. Okay, jadi untuk pengetahuan korang, saya beli ni dekat Shopee. So kalau korang nak beli, saya akan sediakan link macam biasalah dekat pin komen ataupun dekat description. So korang boleh tengok. Untuk harga dia saya dapat murah guys, sebabnya saya dapat diskaun masa tu untuk Shopee. Harga dia korang tahu berapa? 111 saja saya beli ni, RM111. Dulu masa awal-awal dia release, tak silap saya harga dia ada yang jual 200 lebih, ada yang 170 lah paling murah. Lepas tu dia turun sikit diskaun harga dia kan, dapatlah 130 macam tu. Dan Alhamdulillah saya dapat diskaun lagi 111 untuk Blockist Ultraman Legend ni, Ultraman Noah ni. So kalau korang nak beli, manalah tahu korang dapat diskaun juga kan. Lagi-lagi kalau siapa-siapa yang tak pernah beli barang dekat Shopee ke apa, korang memang akan dapat banyak voucher dan diskaun lah. So korang boleh check it out dan korang boleh beli terus Dan untuk pengetahuan korang juga, kenapa saya tak beli Ultraman 3 walaupun saya memang nak juga Ultraman 3? Sebabnya Ultraman 3 sekarang ni harga dia masih mahal ataupun orang masih goreng lagi harga dia. Tak silap saya harga dia ada 190 lebih, 170 macam Ultraman Noah jugalah masa awal-awal release. So saya decide untuk beli Ultraman Noah dulu. Kalau ada rezeki kita akan review yang Ultraman 3 pula, okay, yang Legend Edition punya. So saya rasa itu je untuk intro dia. Panjang sikit lah sebabnya dah lama saya tak buat video. So korang enjoy je lah korang tengok je. Saya harap korang suka lah dengan saya berborak dan membebel macam ni Okay, tapi tak apalah, untuk intro dia sampai situ je. Sekarang kita akan tengok detail box dia terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan pasang lah. Dan saya akan tunjuk dekat korang hasil bila saya dah selesai pasang. Ini dia Blockist Ultraman Noah Legend Edition. So sekarang kita tengok dulu detail box dia dan kita komen sikit lah berkaitan dengan detail kotak dia. Let's go. Okay guys, kita dah cabut dia punya plastik. Jom kita tengok detail box dia terlebih dahulu Macam yang korang tengok dekat bahagian hadapan ini ada gambar Ultraman Noah kita yang memang besar gila guys. Sama macam kotak dia, memang besar. Kemudian kita ada logo Blockist dekat sini. Kemudian ada tulis Legend Edition. Kalau korang perasan kat tepi ni kan, warna ungu ni ada tulisan Legend Edition yang dia ada gradasi dah bercampur dengan background dia. Kemudian ada logo Ultraman dekat atas ni dan juga logo bahasa Cina dia. And then dekat bahagian bawah ni ada tulisan Legend Edition dan juga bahasa Cina Dan dekat sini kalau korang nampak, dekat sini, okay, saya zoom, saya dekatkan sikit. Okay, kalau korang tengok dekat sini,
Dia ada tunjuk bahawa kalau untuk runner ataupun untuk figure ni kena pasang tapi untuk pasang itu dan untuk cabut itu korang tak perlu pakai cutter ataupun clipper ke apa, tak perlu tak perlu pakai alat ataupun tools. Korang boleh cabut sendiri pakai tangan lah. Tapi kalau ada yang ada tools ataupun sesiapa yang ada alat itu, jadi better lah Kalau korang yang pernah pasang figure standard ke, pernah pasang Gundam ke, tahulah kan ada cutter dia ataupun gunting gitu yang special tu, tools dia yang istimewa untuk mainan-mainan yang perlu pasang macam ni kan. So korang boleh pakai kalau ada lagi kemas lah. Saya tak pakai, so saya pakai tangan je. Kemudian kat sini ada tulisan Legend dekat sini bawah ni, dan juga ada logo Ultraman Nexus dekat bawah ni tapi dalam versi bahasa Cina. Dan ada logo official daripada Suburaya dekat sini. Ada stiker dia kecil, saya malah nak angkat dah sebabnya besar guys kotak dia. Korang tengok je lah macam ni mungkin saya zoom sikit lah, mungkin blur sikit video gambar dia dekat dalam video. Tapi untuk bahagian hadapan dia macam ni lah guys. Okey, bahagian tepi dia pula macam ni kalau korang tengok nampak dia ada gambar Ultraman Nova kita dan juga ada beberapa lah dia punya rangka tapi rangka pun ditunjuk dekat sini dengan adalah dia punya posing sikit, ditunjuk lah macam detail-detail daripada runner ataupun bahan yang digunakan untuk figure Ultraman Nova ni lah. Okey, not bad jugalah bahagian tepi ni. Berat guys, berat ni. Okey, untuk bahagian tepi satu lagi ada gambar Ultraman Nova kita. Ini gambar figure dia Kemudian ada logo Blockis, ada logo Ultraman dalam bahasa Cina dan juga ada tulisan Legend dekat bawah ni kecil. Nampak ada Legend sikit dekat sini. So bahagian tepi dia macam tu je lah. Dan ini dia untuk bahagian belakang dia yang mana memang banyak gila posing-posing ataupun gambar Ultraman Nova kita yang telah dipostkan. Dekat sini dia ada tulis logo Blockis macam biasalah, Blockis Orange ni. Kemudian ada logo Ultraman bahasa Cina dan juga beberapa posing Ultraman Nova kita dekat sini dengan efek dia. Korang tengok memang handsome gila guys. Nova ni memang handsome silat dia banyak tidur je. Kemudian dekat sini adalah lagi dia tunjuk detail-detail kan, apa lagi yang korang perlu tahulah untuk figure ni. So korang tengok je lah bahagian bawah dia macam ni lah. Nampak dia ada tunjuk detail-detail sikit lah. Okay, tak ada apa sangat pun, tak penting lah sebabnya dalam bahasa Cina kan. Bahagian atas dia macam ni lah, ada logo-logo Blockis, ada logo Ultraman, gambar Ultraman Nova kita dan juga logo Nexus logo series Ultraman Nexus. Ni bahagian atas dia Bahagian bawah dia hanya ada logo SLA dan juga tulisan bahasa Cina yang korang takkan baca pun kalau korang beli. So guys, jadi itulah dia detail box untuk figure Ultraman Nova Legend Edition kita ni, yang mana memang sangat-sangat saya berpuas hati lah untuk dia punya design ataupun artwork. Saya rasa tak ada masalah sangat lah. Saya pun nak kata tak terlalu cantik pun tak, saya rasa ini pun dah memadai lah design dia semua, artwork dia nice lah. Okay, jadi untuk detail box dia dan juga Alhamdulillah saya dapat kotak yang tak ada damage ni. So saya akan bagi rating yang agak tinggi jugalah untuk kotak dan juga detail dia ni, design dia semua kan. Sebabnya saya rasa okay, not bad dan sangat bagus lah daripada Blockis. So saya akan bagi rating dia 8.5/10 untuk detail box Legend Edition Ultraman Nova ni. Okey, jadi ini saat yang kita nantikan. Jom sama-sama kita unboxing dan kita tengoklah berapa banyak runner ataupun plastik yang ada untuk Blockis Ultraman Nova ni. Dan untuk pengetahuan korang, memang saya tak pernah tengok review pun orang review figure ni. So ini adalah first time jadi saya memang excited dan memang saya nak try sendiri dan memang saya nak rasakan sendirilah sensasi dia. Okay, kita unboxing dan kita pasang figure dia. Okay, sebab tu saya tak tengok video orang lain. Saya rasai sendiri dan saya nak tahu berapa banyak yang ada dalam ni dan macam mana cara pemasangan ni, susah ke tak, biar saya rasai sendirilah. Okay, jom kita buka sama-sama, kita tengok apa je yang kita akan dapat dekat dalam ni dan berapa banyak runner yang kita kena pasang. Let's go. Banyak gila guys dia punya plastik lah ni, tapi kita akan tengok satu-satu. Okay, kita kira dulu kita akan dapat berapa. 12 plastik guys. Okay, kemudian yang dekat sini korang akan dapat kad dia lah, dan juga korang akan dapat buku manual dia. Buku manual dia yang setebal macam buku majalah guys. Okay, memang tebal habis ni. Tapi okey lah, taklah tebal mana, tapi maksudnya banyak lah kena pasang ni guys. Doakanlah saya, semoga saya tidak meninggal semasa memasang figure ni. Okey, memang agak penat lah nak pasang ni, tapi tak apa, demi Ultraman Nova kita akan pasang. Nanti kita akan tengok dengan lebih detail lah apa kad dia semua dan juga aksesori tambahan yang kita akan dapatkan untuk figure kali ni. Jadi sekarang bagi saya masa untuk pasang dulu guys. Let's go.
Okey, jadi ini dia aksesori tambahan yang korang akan dapatkan untuk pembelian Blokis Ultra Manoa Legend Edition Yang mana macam yang korang tengok dekat dalam video ni, memang banyak gila dia punya option part ataupun aksesori tambahan yang Blokis bagilah. Tapi macam biasa, untuk aksesori ataupun segmen yang option part ataupun aksesori ni, kita akan tengok detail dia satu persatu setiap efek. Kemudian nanti saya akan bagi rating dekat dia punya hujung segmen lah. Okey, jadi jom kita tengok option part yang pertama ataupun aksesori yang pertama untuk detail dia. Okey, pertama sekali korang akan dapat satu efek tumbukan untuk Ultra Manoa. Saya tak tahu apa nama skill dia, tapi ini boleh dikatakan sebagai satu efek tumbukan yang mana tumbukan berapi. So kalau korang nak pasang dekat figure korang, korang boleh letak tangan dekat sini, dalam lubang ni ada, boleh masuk tangan Ultra Manoa. So korang boleh posingkan dia dengan gaya sedang menumbuk tapi dengan efek tangan berapi lah. Ini dia efek dia, memang nice lah. Untuk bahan dia, korang boleh tengok bahan dia just pakai getah so jangan risau, takkan patah apa, cuma mudah lentur lah. Lembik sikit lah kalau korang pegang kan. Kemudian untuk dia punya detail sculpting ni semua memang lawa gila. Korang tengok gradasi warna dia daripada warna orange yang cerah ni kan, yang macam kuning-kuning ni, kepada gradasi warna orange yang lebih garang, yang lebih gelap. So memang efek dia nice gila lah guys. Okay, mantap untuk detail dia semua, memang saya puji lah lawa lah ni. Okey, seterusnya korang akan dapat satu efek kosen ataupun lightning Noah. Apa nama efek skill ni saya lupa, tapi saya panggil kosen je lah kosen Ultra Noah. Macam yang korang tengok, detail dia memang nice. Nampak dia punya detail-detail yang ada dekat sini, dia punya warna kuning dia, kemudian dia punya detail sculpting macam kosen tu tengah tembak kan. So memang nice, korang tengok dekat sini nampak. Dia sekali dengan tangan ada bahagian tangan dekat sini. So nanti kalau korang nak pasang ataupun nak posing pakai Noah punya beam ni ataupun kosen dia, korang just cabut je tangan, dan boleh pasang dekat sini. Dah disediakan tangan dekat sini. So untuk detail dia macam tu lah, korang boleh nilai sendiri, memang cantik. Kemudian untuk bahagian plastik dia, yang ni plastik yang keras dia tak macam yang Noah Punch tadi ataupun yang efek api, tumbukan berapi tu. Yang mana yang ni getah kan. Kalau yang ini efek dia pakai plastik yang solid lah. So hati-hati, takutnya patah. Tapi untuk overall detail dia semua memang mantap lah guys. Okay, next korang akan dapat satu lagi efek. Tapi saya tak tahu apa nama efek dia ni. Mungkin efek sebelum Ultra Manoa buat kosen ke apa kan. Kalau korang tahu, cuba korang komen dekat bawah. Tapi untuk efek ni pun memang nice. Nampak dia punya gradasi warna kuning dia dengan transparent, pakai plastik yang transparent macam ni kan. Memang nice, korang tengok. Detail dia, sculpting ni semua memang cantik lah. So saya tak ada apa nak komen sangat. Memang kalau korang nak pakai Ultra Manoa pakai efek ni pun, saya rasa sangat-sangat smart dan sangat-sangat cantik lah. Korang tengok, Blokis dah buat kerja yang baik lah untuk option part yang ni. Memang nice guys. Seterusnya korang akan dapat ini dia Noah Inferno tak salah saya lah. Kalau korang tengok ni lawan dengan Dark Zagi dekat episod akhir Ultra Mini Access tu, dia ada pakai tumbukan yang ni lah. Dia macam tadi juga tau, dia tumbukan, tapi yang ini dia ada sekali dengan kosen lah. Yang mana macam efek kosen ni ataupun tumbukan ni, dia telah membuatkan Dark Zagi sampai ke angkasa lepas kalau korang tengok dekat dalam series tu. So untuk detail dia macam ni, lebih kurang je sama. Warna kuning dia sama macam yang efek kosen dia. So saya rasa tak ada apa sangat saya nak komen. Untuk detail dia pun nampak cantik. Sculpting dia semua nice. Warna dia pun ok. Lepas tu dia pakai plastik transparent macam ni kan. So saya rasa tak ada apa sangat saya nak cerita ataupun nak komplain. Untuk dia punya detail semua tu memang dah cukup bagus lah. Warna pun saya rasa dah cukup bagus Ok, mantap. Ok, seterusnya korang akan dapat 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 pasang tangan. Kalau korang nak tahu 5 tu datang dari mana, datang dia daripada sini guys. Datang daripada tangan Ultra Manoa yang satu lagi ni Okay, so korang akan dapat dalam 5 pasang tangan lah. Dia tak fokus lah guys. Okay, tapi tak apalah. Korang akan dapat 5 pasang tangan. Total dia memang nice. Okay, macam yang korang boleh tengok, detail-detail tangan dia memang lawa gila guys. Korang tak perlu ragukan lagi memang dia punya detail tu cantik gila. Korang tengok sculpting jari dia memang nice guys. Lepas tu kalau tak salah saya, bahan yang dipakai untuk part tangan ni adalah bahan daripada getah So nampak dia mudah lentur guys. Saya tak tahu kenapa dia tak nak fokus tapi nampak dia memang sangat mudah lentur guys. Korang tengok, saya tolak pakai jari ni pun boleh dah bengkok. So korang jangan risau, memang plastik ataupun tangan dia ni dia pakai versi yang getah lah. Dia tak pakai plastik ke apa kan. So dah cukup banyak, detail pun dah bagus. Saya sangat sukalah dengan apa yang Blokis bagi untuk Ultra Manoa ni. Dan satu lagi kita akan tengok, ada satu lagi aksesori yang saya tak tunjuk dalam video ni. Jadi jom sama-sama kita tengok aksesori apa tu.
Saya terlupa satu lagi guys, korang akan dapat ini dia satu kad Ultraman Noah yang Blockies sediakan untuk korang. Macam korang nampak memang cantik design dia. Lepas tu dia punya ada gradasi macam rainbow-rainbow gitu kan, berkilat bila korang kena pantulan cahaya, memang nice. Bahagian belakang dia macam biasalah ada QR gitu kan, kalau korang nak scan ke apa. Tapi untuk kad dia ni memang not bad lah, memang lawa. Korang tengok, cantik guys. Saya tak perasan dia kad ni. Tapi nasib baik saya ingat lah, so saya boleh masukkan dalam video. Jadi kalau korang yang suka kumpul kad-kad ni, korang jangan risau, Ultraman Noah ni pun dapat juga kad special untuk edition yang legend ni So korang boleh collect dan korang boleh simpan lah kad-kad yang ada ni sebagai koleksi. Mantap. Ini dia guys, satu lagi aksesori tambahan yang saya lupa nak review dan saya tak tunjuk dekat dalam video, iaitu korang akan dapat satu stand base korang tengok, stand base dia memang lawa gila lah. Okay, stand base dia ni korang kena rakit sendiri ataupun kena pasang sendirilah. Tapi macam ni lah detail dia. Okay, boleh lah kalau korang nak pajang ataupun korang nak posingkan dia dengan posing yang dynamic, korang boleh pakai stand ni So stand ni pun solid lah, saya rasa kukuh juga. Okay, memang mantap lah. Ini aksesori yang terakhir untuk video kali ni, iaitu korang akan dapat stand base untuk Ultraman Noah Jadi dengan kesemua aksesori yang korang dapatkan untuk Blockies Ultraman Noah Legend Edition ni, kalau korang tanya saya, memang dah cukup berbaloi dan cukup banyak. Jadi saya rasa saya boleh bagi rating yang tinggi untuk bahagian aksesori tambahan ni, sebabnya saya sangat berpuas hati. So untuk Blockies Ultraman Noah Legend Edition ni, saya boleh bagi rating untuk aksesori dia sebanyak 9/10 guys. So saya sangat puji Blockies sebabnya diorang dah buat kerja yang bagus. So saya akan bagi rating yang tinggi lah. Jadi jom sekarang kita pergi ke segmen yang seterusnya, iaitu kita akan tengok detail daripada figure Ultraman Noah tu sendiri. Let's go. Ini dia main character untuk video kali ni, iaitu Ultraman Noah Blockies Legend Edition. Korang tengok sendiri, lawa gila guys. Saya tak tahu nak kata macam mana, tapi daripada segi rupa dia, bila dia dah siap pasang kan, memang saya puas hati gila guys. Sebabnya korang tengok, lawa gila guys. Ini memang sebiji macam keluar daripada real life tu, daripada suit tu kat TV tu kan. Tu jadi figure, memang lawa gila guys. Saya tak tahu nak kata apa. Dan untuk cara pemasangan dia, saya nak komen sikit. Pemasangan dia okey je, tak susah mana. Saya rasa kalau korang yang level beginner memang sesuai untuk Blockies ni. Tapi ada tapi dia, ada beberapa part tu yang dia punya manual tu macam agak kurang jelas cara nak pasang dia macam mana. Lagi-lagi bahagian sendi-sendi yang tangan, kaki yang agak rumit tu, yang part kecil-kecil tu banyak kan, so dekat situ agak rumit lah. Jadi kalau korang nak pasang, korang boleh pasang, tapi dia akan tetap ambil masa jugalah. Melainkan kalau korang memang seorang yang dah pakar lah pasang figure kan. So itu saja untuk komen saya untuk bahagian pemasangan dia. Jom kita berbalik kepada detail figure dia. Macam yang korang tengok sendiri, proporsi badan dia, dia punya bahagian muka, kepala, badan, kaki, semua perfect. Kalau korang tanya saya, memang lawa gila. Tak rasa macam figure ni ada cacat ke, dia ada bahagian yang kurang ke. Saya rasa kalau korang tengok dalam video ni pun korang setuju, memang lawa gila guys. Korang tengok bahagian mata, bahagian muka dia, bahagian color timer dia, bahagian mata yang pakai transparent kan, plastik transparent macam ni, bahagian color timer pun sama. Memang lawa gila guys. Korang tunggu nanti saya pasang lampu dia, lagi cun, lagi lawa guys. Korang tengok, puas hati gila dengan warna dia yang sangat-sangat cantik Memang saya rasa sama macam dalam series dia. Dia macam metalik tapi taklah metalik sangat. Saya tak tahu nak kata macam ni, tapi korang boleh tengok sendiri, lawa gila guys. Figure standard memang kalah. Dah lah tak ada stiker. Lepas tu cara pemasangan pun senang. Dan yang paling penting, kalau korang nak patahkan ataupun nak cabut dia punya bahagian runner tu kan, nak pasang part-part dia tu, korang tak perlu pakai tools pun, tak pakai cutter, clipper, tak payah guys. Pakai tangan je guys, pakai tangan je korang dah boleh cabut dah, dan korang boleh pasang figure ni tanpa ada sebarang masalah Korang memang kena bersyukur lah dah ada Blockies ni kan. Kalau tak, dulu Syed kena beli Bandai yang figure standard tu, dah lah susah nak pasang. Lepas tu pakai stiker, harga pun mahal. Baik korang beli Blockies ni, harga murah, detail lawa gila guys. Korang tengok kita tengok bahagian belakang dia. Korang tengok bahagian belakang dia, full lama, lawa gila guys. Korang tengok, lawa gila. Korang tengok, ada dah sikit kan bahagian-bahagian yang macam saya nak cabut pakai tangan tu kan, dia ada apa tu macam defect sikit. Tapi itu sikit je nampak. Ini saya tak pakai cutter tau, saya tak pakai clipper, tak pakai tools, still nampak clean.
still nampak clean guys. Korang tengok, tak ada pun nampak sangat yang ni ada sikit lah kan, yang bahagian-bahagian dia cabut tu, adalah sikit tapi tak mengganggu lah. Kalau korang tanya saya, korang tengok lah, ya Allah, handsome gila guys. Saya tak tahu nak kata apa, tapi memang saya suka lah design Ultraman Nova ni. Ultraman Nova ni memang salah satu design Ultraman yang sangat-sangat cantik lah. Okay guys, jadi ini dia saat yang kita nantikan. Jom kita nyalakan lampu dia guys. Kita akan tengok dengan kita punya mata sendiri. Okay, magnet dia ada kat sini guys. Magnet dia nanti kalau korang pasang, nanti dia akan ada lah dekat dalam plastik tu kan. Korang carilah sendiri magnet dia. So cara dia senang je, sama je macam Zilly Toys. Just tap je, okay, magnet ni korang tap dekat bahagian dada ataupun color timer dia, nanti dia akan menyala lah. Okay, jadi jom sama-sama kita nyalakan lampu dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh lama, handsome gila guys. Korang tengok ni, sebiji macam dalam movie, macam dalam TV guys. Ya Allah, lawa gila guys. Korang tengok, handsome gila guys. Handsomenya. Sekejap, saya nak matikan lampu. Kita akan cuba gelapkan lagi bilik ni. Saya nak tengok lampu dia terang mana. Okay guys, ni kalau memang bilik saya gelap gelita lah. Korang tengok lampu dia terang gila guys. Lampu dia memang terang walaupun tak nampak Ultraman dia, tapi saya nak katakan lampu dia ni memang terang dan juga jelas lah. Okay, dia ada lampu guys. Kita cuba sekali lagi okay, kita akan tap lagi sekali. Korang nampak color timer dan juga mata dia menyala guys. Lawa gila guys. Ini memang salah satu pembelian yang terbaik yang pernah saya beli lah. Okay, daripada saya beli SH Figure Arts tu, baik saya beli Blockies je guys. Lawa gila, ya Allah, handsomenya. Ini yang saya nak ni. Okay, jadi saya pun malas lah nak panjang-panjangkan video ni. Korang pun dah tahu sendirilah, memang figure dia smart dan juga cantik. So untuk Ultraman Nova Blockies Legend Edition ni, saya akan bagi rating yang tinggi lah guys, sebabnya saya memang suka. Bahagian proporsi badan dia nice, kualiti dia nice, tak ada stiker. Lepas tu ada lampu lagi. Memang berbadu gila guys. So saya akan bagi rating untuk detail dan juga semua dah gimmick dia kan. Saya akan bagi 9.8/10 guys. Memang figure ni saya recommended tu korang beli. Korang tengok sendirilah, handsome gila guys. Okay, sekarang kita akan pergi ke segmen yang seterusnya, iaitu kita akan tengok artikulasi untuk Blockies Legend Edition Ultraman Nova ni. Jadi jom kita mulakan dulu dengan bahagian kepala dia. Okey, kita mulakan dulu dengan artikulasi bahagian kepala. Kalau untuk bahagian kepala dia, kita macam biasa akan tengok mendongak dia tinggi guys. Okey, mendongak dia boleh saya katakan agak tinggi. So kalau korang nak buat posing macam dia tengah terbang ke, still boleh. Kalau menunduk, menunduk pun sempurna guys, tak ada masalah. Untuk ke kiri, ke kanan, tak ada masalah guys. Ini pusing-pusing boleh, goyang-goyang boleh, nak toleh ke kanan boleh, ke kiri boleh. So 360 pun tak ada masalah guys. So bahagian leher dan juga kepala dia memang sangat-sangat best untuk korang mainkan lah. Jom kita beralih ke bahagian torso dia pula. Kalau untuk bahagian torso ni pun ada artikulasi, korang nampak. Dia boleh membengkokkan ataupun membongkok ke belakang macam ni. Kalau ke depan sejauh ini je, okay, dia depan belakang boleh lah lagi Kalau untuk ke kiri dan ke kanan, boleh goyang-goyang je guys. Okay, goyang-goyang. Untuk bahagian pinggang pun ada artikulasi, boleh goyang-goyang. Okay, boleh goyang-goyang macam biasa. Kemudian untuk menduduk ke depan, membongkok ke depan ataupun menunduk, sejauh ini, kalau Allah tercabut. Kalau nak ke belakang, sekadar ini sahaja. Dia tak boleh paksa, nanti dia tercabut lah macam tadi guys. Kemudian untuk bahagian tangan dia ni, sebelum kita ke bahagian tangan, kita tengok ada bahagian shoulder pad dia ni, ada artikulasi juga. So korang boleh function dia ni untuk mudahkan korang angkat ataupun mendepakan tangan korang punya figure, nampak? So korang boleh dapat 90 darjah sempurna macam ni selepas korang angkat shoulder pad dia. Kemudian korang tutup balik. Kemudian ada artikulasi di bahagian swivel tight dia ni, tight pula di bahagian dia punya bicep ni. Okay, ada bicep swivel. Kemudian untuk bahagian lengan dia ataupun elbow dia boleh membengkok sejauh ini saja. Saya tak pasti boleh lebih lagi ke, saya tak berani. Okay, tapi lebih lah 90 darjah macam ni. Okay, artikulasi di bahagian tangan pun ada pergelangan dia, so boleh rotate, tak ada masalah. Nak atas ke bawah pun tak ada masalah guys. Okay, so untuk bahagian tangan ni juga korang boleh rotate 360 darjah tanpa ada sebarang masalah lah.
So nice je untuk artikulasi bahagian tangan dia. Dan untuk bahagian belakang dia ni pun ada artikulasi di bahagian sayap dia ni. Okay, bahagian sayap Ultraman Nova ni pun ada artikulasi, cumanya tak terlalu leluasa. Kemudian bahagian peha dia ni korang boleh tarik ke bawah sikit kalau korang nak menendang ke depan sejauh ini. Okay, korang boleh menendang sejauh ini untuk bahagian kaki dia. Kemudian kalau nak ke belakang boleh sejauh ini guys. Kemudian di bahagian peha dia ni ada side swivel. Okay, bahagian peha ada peha swivel kat sini. Korang boleh tarik sikit kaki dia ni. Kemudian kita tengok sejauh mana dia boleh. Oh, kalau split tak boleh jauh guys. Split Ultraman Nova ni tak dapat nak sempurna lah. Saya tak berani nak main kasar sangat sebab takut patah. Kemudian bahagian lutut dia ni okay, boleh bengkok macam ni walaupun tak sempurna double joint, tapi still lebih daripada 90 darjah Dan untuk bahagian pergelangan kaki ni pun ada artikulasi, so tak ada masalah lah guys. Okay, bahagian kaki dia ni boleh ke kiri ke kanan macam ni, boleh patahkan kaki. Kemudian ada artikulasi di bahagian dia punya ibu jari ataupun bahagian depan jari dia tu, boleh ke atas sejauh ini, boleh ke bawah sejauh ini guys. So untuk artikulasi dia saya rasa not bad lah Manangkan Ultraman Nova ni pun banyak armor, so bukan satu isu sangat lah bagi saya. Okey-okey je artikulasi dia. Jom kita posing dia sikit. Okey, jadi guys, itu dia artikulasi untuk Ultraman Nova. Saya bolehlah posing-posing macam ni kan. Ultraman Nova ni simple-simple je posing dia, tak perlu nak ekstrim. So kalau korang tanya saya artikulasi tu berbaloi ke tak, jawapan dia berbaloi je lah dengan figure dia. Kemudian ialah Ultraman Nova ni dia macam armory sikit kan, badan dia macam bulky tu, so tak ada masalah sangat lah. So untuk artikulasi dia saya boleh bagi rating 8.5/10 guys. Okay, kalau boleh buat split tadi tu mungkin lagi tinggi lah, tapi not bad lah untuk artikulasi Ultraman Nova ni. Mantap. Okey, jadi ini dia perbezaan ketinggian di antara Ultraman Nova keluaran Blockis Legend Edition, Ultraman Dyna-Z Toys dan juga SH Figure Arts Ultraman Trigger Macam yang korang boleh tengok, saiz dia saya ingatkan lebih kurang sama macam Z Toys tau. Tapi bila dah comparekan dengan sebelah-sebelah ni, kita dah berdirikan dia sama-sama. Macam yang korang boleh tengok dalam video ni, yang Ultraman Nova keluaran Blockis ni jauh lebih tinggi berbanding dengan Z Toys lah. Saya rasa Z Toys dah besar kan, tapi Blockis lagi besar guys. Kalau untuk SH Figure Art, korang tengok sendiri lah, memang yang paling kecil lah di antara kedua-dua figure ni. Jadi kalau korang nak beli ataupun kalau korang rasa Ultraman Nova ni ataupun keluaran Blockis Legend Edition ni sama tinggi dengan yang Z Toys kan, kalau korang nak collect, nak gabungkan dia sekali Z Toys dengan Ultraman Nova ataupun Blockis ni, memang tak kena lah ya guys, sebabnya saiz dia agak berbeza. Dan yang macam korang tengok, Ultraman Nova ni memang tinggi lah. So kalau korang nak berdirikan dia sama-sama memang tak sesuai lah. Jadi kalau korang tanya saya, memang figure Ultraman Nova ni berbaloi lah dengan harga dia besar. Lepas tu kualiti dia pun nice kalau macam korang tengok. Kalau bandingkan dengan Z Toys pun sebelah-sebelah pun nice dia, cuma beza tinggi lah. So kalau kepada yang tak tahu, sekarang korang dah tahu. Okey, kita dah sampai di akhir video. Jadi macam biasa, kalau di akhir video saya akan bagi rating dan juga saya akan komen sikit lah berkaitan dengan figure yang saya review kali ni. So untuk Blockis Ultraman Nova Legend Edition ni, adakah berbaloi dan juga recommended daripada saya untuk korang beli? Jawapan dia memang sangat-sangat berbaloi dan saya sangat recommended untuk korang beli lah. Macam sekarang kita tahu kan, SH Figure Arts akan keluarkan juga Ultraman Nova. Lepas tu kalau korang nak cari yang bandai figure standard, saya tak pasti dah release ke tak, ataupun tak pernah release kan. Saya rasa tak pernah release kalau yang bandai figure standard punya Ultraman Nova. So kalau korang nak cari figure Ultraman Nova dengan harga yang terjangkau dan mampu milik, korang belilah Blockis ni guys. Dia penat sikit waktu pasang je. Lepas tu bila dah siap pasang, inilah hasil dia. Memang lawa gila guys, saya tak boleh nafikan, memang cantik. Dan kalau korang yang tak mampu nak beli SH Figure Arts, memang figure ni adalah figure yang terbaik ataupun alternatif yang terbaik untuk korang lah. Jadi untuk rating dan juga skor dia, daripada hasil saya siap pasang ni kan, memang daripada overall rupa dia, daripada artikulasi dia, dia punya gimmick lampu tu dan sebagainya, memang sangat-sangat berbaloi dan saya sangat suka. So untuk Ultraman Nova ni, saya first time beli yang Legend Edition ni dan saya sangat berpuas hati. Lepas tu saya dapat pula dengan harga yang murah, lagilah saya suka kan. So untuk Blockis Ultraman Nova ni, saya akan bagi rating yang agak tinggi sebabnya ya, korang tengok sendirilah, memang handsome gila kan. So saya tak boleh nafikan memang figure ni sangat bagus.
bagus dan dia punya proporsi semua bagus, saya boleh bagi 9.7 per 10 untuk Blockies Ultraman Nova Legend Edition. Jadi kalau korang pula, cuba korang komen dekat bawah berapa rating korang dan berapa korang nak bagi. Adakah korang pernah rasa ada kekurangan ke dengan figure ni kan? Untuk pengetahuan korang, saya selama pakai figure ni ataupun main, Alhamdulillah tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang je lah tercabut tangan dia tu biasa je, tapi taklah terlalu konsisten ataupun selalu terjadi. Dia patah tu bila saya kasar je ataupun saya kuat sangat pegang ke apa kan. So tak ada masalah guys. Kalau korang yang main figure ni, saya rasa memang figure Blockies ni kokoh lah dan juga solid untuk korang mainkan. Korang tak perlu risau patah macam figure standard ke apa. Memang kualiti plastik dia nice gila guys. So kalau korang suka video ni dan kalau korang rasa saya membantu dengan review ni untuk korang beli Ultraman Nova ni, korang jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. いいからどけっての！